Assalamualaikum cikgu. Saya baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alina hikmata wa syur alaina min mazaib rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okey, duduk. Okey, hari ni nak sambung kita jadi sambung bincang kertas exam. Tak bawa. Yelah, tak sambung. Cikgu nak sambung ni ungkapan algebra sebab cikgu kita bekerja silibus. Tak tahu ada lagi berapa? Ada 9 lagi eh? 2 tambah 2 4, 6, 7, 9 ha. Jadi kita sambung silibus lah. Okey. Hari ni nak sambung ungkapan algebra. Apa yang awak akan belajar hari ni? Okey. Objektif yang pertama, awak akan dapat mengumpulkan sebutan serupa dalam 2 atau lebih ungkapan algebra sebelum menjalankan operasi tambah dan tolak. Maksudnya, contoh kalau awak ada ungkapan algebra yang panjang macam itu yang Cikgu Fatimah ajar awak tu, jadi hari ni awak kena pastikan awak boleh kumpul by family dia lah. Family X, family X, family Y, family Y macam tu. Okay? Lepas tu yang kedua, dapat menambah 2 atau lebih ungkapan algebra. Hari ni akan belajar operasi lah, tambah dan juga tolak untuk 2 atau lebih ungkapan algebra. Okay. Jom cikgu start yang ni. Cikgu nak recap balik yang semalam. Okay, yang semalam kita belajar pasal apa? Semalam kita belajar pasal apa? Ada 3 benda. Ketaujian. Okay, berkali, termasuk sebutan dengan sebutan serupa dengan tidak serupa. Okey, cikgu nak buat quiz sikit untuk sebutan serupa dan tidak serupa. Sebab benda tu berkaitan dengan topik hari ni. Okay, jadi sekarang ni cikgu ada 3 kertas warna. Warna pink, warna kuning, warna hijau. Hijau. Seorang ambil 3 kertas lah, seorang satu ni. Nanti ada lebih bagi-bagi. Seorang akan dapat 3. Warna kuning 1, warna hijau 1, warna pink 1. Mana boleh? Cepat sikit. Okey. Game dia, cikgu akan angkat contoh. Cikgu angkat 2 nombor ni. Okey. Lepas tu cikgu nak awak teka dengan sebutan serupa atau tidak. Okey. Warna, macam mana awak nak jawab dia sama ke tak? Okey. Kertas yang warna hijau tu maksudnya sebutan serupa. Okey. Kalau awak rasa tu jawapan dia, awak angkat kertas warna hijau. Kalau awak rasa dia bukan serupa, angkat warna pink. Kalau awak tak pasti, angkat warna kuning. Okey? Sebutan. Sebutan serupa. Ingat tak sebutan? Sebutan tu dia kena ada huruf dan Cikgu warna merah apa? warna merah. Okey, hijau Tak serupa. hijau serupa. Merah tak serupa. Merah atau pink pula tidak serupa. Kuning kalau tak pasti. Kuning awak tak pasti jawapan dia serupa ke tak. Masuk. Apa itu? Dia dah ambil. Banyak. Lagi dah tutup panas. Awak pesen. Saya tak boleh pergi balik. Okey. Cepat sikit. Untuk depan lah. Duduk dia dekat sini. Saya tak ada lagi. Untuk lepas tu macam mana kita kalau nak menang? Tak nak, saya nak tengok awak faham ke tak pasal sebutan ni. Nak recap balik, awak ingat tak lagi sebutan ni? Sebutan serupa atau tak? Tak faham? Okay, contoh cikgu angkat 2 nombor ni. Saya akan tanya, serupa ke tidak? Kalau awak rasa serupa, awak angkat warna hijau. Serupa yang sebutan serupa cikgu cakap apa? Kena tengok buku. Tengok buku sahaja, jangan tengok nombor.
Okey, cikgu nanti cikgu angkat 2 nombor. 2 algebra. Lepas tu cikgu tanya serupa ke tidak. Kalau awak rasa serupa, angkat hijau. Okey, kalau rasa tak, warna pink. Kalau awak tak pasti, angkat warna kuning. Okey. Okey. Macam ada bilat ni. Ya. Tapi tak ada warna merah lah. Okey. Ganti dengan warna pink. Okey, yang pertama. Cikgu ada 5K kuasa 2 H kuasa 2 dengan negatif 4K H kuasa 2. Angkat. Serupa ke tidak? Ini kembang. Angkat. Aja berfikir. Tengok. Angkat cepat. Angkat tinggi. Orang makan kat tinggi sikit. Bukan tak ada macam Tengok. Okey, saya nak kakak, kenapa awak cakap tak serupa? Kenapa awak cakap tak serupa? Kembali Kalau sikit tak dengar. Yang ni K dia tak ada kuasa. Okay, next. Okay, ni pula negatif 3xy dengan 6xy. Okay, angkat. 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 Tengok. Sebutan kena tengok huruf sahaja. Okay, Faris, kenapa awak kata sama? Kenapa awak kata sama? Dua-dua sama, apa yang sama? X dengan Y. Dua-dua X dengan Y sahaja, betul? Okay, next. Okay, dua ni pula. Tengok. Sama ke tak? Yang ni negatif 4AB. Yang ni negatif 6AB kuasa 2. yakin je. Angkat tinggi sikit. Bau lepas makan popcorn. Angkat dia tak tenang. Angkat. Cakap saya buat kamu. Kenapa awak cakap tak pasti? Sebab ia ada kuasa 2. Yang ni kuasa 2, yang ni ada kuasa 2 tak? Tak ada. Jadi dia bukan? Bukan tak sama. Tak sama. Kalau tak sama, kita panggil apa? Tidak serupa. Tidak serupa. Sepatutnya awak angkat warna apa? Yalah. Yang mana kita Okay, kalau dah Fatihah, kenapa awak angkat tu? Tak sama, apa yang tak sama? Yang ni tu apa? Yang ni apa yang ada kuasa 2? Ni tu apa? Okay, huruf apa yang berlainan? Huruf sama je, tak sama? Dua apa? D dia ada kuasa 2. Yang ni B dia kuasa 1. Okay, next. Last. Okay, last yang ni. Okay, negatif 8 RST dengan 13 TRS. Angkat sikit. Angkat. Tak nampak kalau Tak nampak. Angkat. kita dapat lagi. Saya nak suara kenapa awak kata sama? Nombor yang sama? Sama juga. Nombor yang sama, betul? Cikgu sama. Betul? Yakin? Sama sama. Betul? Okay. Saya. Cikgu. Okay, dah. Ada jawab salah cikgu. Ha? Ada jawab salah cikgu. Jawab salah. Saya jawab. Oh. Okay, lagi last. Okay, ni pula 10 Z kuasa 2 dengan 10 Y kuasa 2. Okay. Kenapa awak ambil hijau? Nombor tak sama. Tadi saya cakap apa? Sebutan apa yang kena sama? Nombor huruf. Sama tak huruf dia? Sama. Jadi dia ada sebutan tidak. Okay, dah. Jadi semua dah faham lah kan? Tidak serupa tu macam mana dengan serupa macam mana? Okay. Apa kaitan dengan tajuk hari ni? Sebab kita dalam beberapa algebra yang panjang tu, dia kena kita boleh tambah tolak sebutan yang serupa sahaja. Contoh. Contoh, cikgu ada 3
Yang kurungan buat apa? Darab. Okey, darab masuk dah dalam. Okey. 3M. 3M darab 2M. 3M yang ni kita salin balik dah kan? 3M 4N. Okey. Yang simbol ni kita darab dalam. Darab dalam. Okey. Positif darab 5N dapat apa? Positif darab 5N dapat apa? Dapat positif N. Positif ni maksud dia apa? Belakang dia tu. Belakang dia ni dekat sini. Dekat sini ya. Okay, kalau jumpa kurungan, awak kena darab dulu dia punya simbol tu dalam kurungan ni. Okay, kurungan kita tahu dia punya operasi adalah darab. Jadi awak darab ke dalam. Okay, jadi kalau kat positif dekat sini, okay, positif 3M, nampak tak dalam sini? Wah. Ha? Nampak? 3M, 4M tambah 5M, 2M. Okay, kan saya cakap kena darab dulu dalam. Darab dulu. Okay, dekat sini maksudnya apa? Sini maksudnya dia adalah satu. Dia ada nilai dekat sini. Cuma dia kita tak tulis dalam matematik. Okay, dia maksudnya positif satu kena darab dengan dalam ni. Positif satu. Dia dah sebab dalam biji kita tulis satu tu. Kita tulis simbol sahaja. Okay, jadi kita darab dulu. Yang ni satu. Okay, darab. Positif satu darab dengan 5N dapat apa? Dapat 5N. Sebab positif darab positif dapat apa? Positif. Positif. Jadi positif 5N. Okay, lepas tu darab pula dengan negatif 2N. Sini positif satu darab dengan negatif 2. Dapat berapa? 2M. Negatif 2M. Positif darab negatif. Oh, positif darab negatif. 1M. Ha? Positif 1M. Negatif. Negatif 2M. Negatif 2M. Contoh, awak kena buat darab dulu kalau dia bagi dalam kurungan. Okay, lepas tu kenapa awak kena belajar sebutan serupa? Sebab awak kena kelaskan dia kelaskan dia dalam family. Maksudnya family M dengan family M. Family N dengan family N. Faham? Sebab contoh, cikgu ada buah. Cikgu ada buah 3 apple dengan 2 orange. Dia sama jenis tak? Tak. Awak boleh campur tak dia? Tak. Tak boleh. Sama dah juga macam ni. Analogi dia. Sekarang ni, cikgu M ni contoh cikgu gantikan dengan apple. Maksudnya cikgu kena tambah atau tolak dengan apple. Tak boleh tambah dengan orange. Contoh cikgu ada 3 apple dengan 2 apple. Boleh tak cikgu campur? Boleh. Sebab dia Sebab dia sama. sebab dia jenis yang sama, betul? Kalau cikgu ada 3 oren dengan 2 oren, boleh tak campur? Boleh. Boleh. Kalau 3 oren dengan 2 apple, boleh ke? Boleh. Tak boleh sebab dia keluarga yang lain. Yang tu keluarga apple, yang ni keluarga oren. Sama juga macam ni. Macam ni awak kena kelaskan dia ikut family. Okay, sekarang ni kita ada 2 family. Kita ada family M dengan family N. Okay, macam mana nak buat? Okay, mula kita ambil yang family M dulu. Okay, awak cari. Apa lagi yang family dengan dia? 2, negatif 2M. Okey, awak tulis kat sini. Yang ni jadi satu family lah. Family M. Okey, selepas tu awak buat pula family N. Tambah Tambah 4M. 4N. Okey, cari lagi family N apa? Tambah 5M. Tambah 5. N. Tambah 5N. Okey, lepas awak dah kelaskan mengikut family ni, baru awak boleh selesaikan. Baru awak boleh pemudahkan. Okey, pemudahkan untuk tambah dengan tolak ni, awak tambah dia punya pekali sahaja. Pekali saya cakap apa? Dia punya definition. Nombor di depan huruf. Okey, maksudnya kalau untuk M ni dia awak hanya tambah dia punya, tambah atau tolak dia punya nombor. Okey, sekarang ni 3 tolak 2 sama berapa? 1. Kita tulis ke 1M? Boleh tak? Tak, kita akan tulis apa? Negatif sahaja. Sahaja. Sama dah macam ni. Awak tulis tak di sini?
tambah 1 turunan 5M tolak 2M. Tak kan? Awak tulis positif terus, betul? Sama juga macam ni. Awak tak tulis dia 1M, awak tulis terus dia M. Faham tak? Ke laju? Ha? Yang M tu tak faham? Okey. Cikgu tanya lagi sekali. 3 tolak 2 sama dengan berapa? 1. Okey, 1. Kiranya kat sini 1 M. Betul tak? Betul. Sebab cikgu cakap kita hanya tolak dan tambah dia punya berkali. Yang dia punya pemboleh ubah ni kita terus tulis, betul? Faham tak? Aida, faham? Okey. Kalau dalam matematik awak perasan ada ke orang tulis 1M? Tak ada. Selalunya orang tulis apa? M je. M sahaja. Okay, sama juga dengan yang ni. Dengan dia punya soalan. Tadi kan awak tanya saya, kenapa saya kenapa tak tulis 1 dekat sini? Sama juga dia punya konsep dengan yang ni. Okey. Okey tak? Muka semua blur je. Cikgu. Faham tak? Kalau lah saya kaki je letak 1M je kat Tak salah. Salah. Tulis je lah, tapi semuanya selalunya orang tak tulis lah 1 tu. Kalau nak kat tulis. Kalau nak tulis boleh ke? Kalau nombor selain 1 kita tulis lah. Boleh tulis. Okay, contoh dekat sini 5. Okay, 5 tolak 2 sama dengan berapa? 3. Jadi awak tulis 3. Lepas tu boleh ubah dia terus tulis 5, terus tulis M. Mana tolak dia punya berkali. Faham tak? Faham? Okay, kalau untuk soalan ni dia 3 lah kan? Jadi 3 tolak 2 sama dengan 1 M. Okay, lepas awak dah tolak M, awak selesaikan family N pula. Okay, ni positif 4 tambah positif 5 9. Jadi tambah 9 N. Kita letak tambah. Kita tambah lah. Kat sini positif, sini positif, kita boleh selesaikan. Kalau dekat sini negatif, apa dia punya, apa yang awak akan dapat? Negatif 1. Negatif 1. 1 apa? N. 1 N. Tapi kita tulislah 1 ni kita akan tulis M tolak dengan N sahaja. Macam tu faham? Kalau nak lebih bawah kita letak 1 ni. Nak letak 1 ni? Tak salah ke cikgu kan? Kalau letak ni? Boleh, tak salah pun. Cumanya boleh. Cumanya selalunya kita tulis M dengan N je lah. Maksudnya sama je, tak salah. Okey. Faham tak? Siapa tak faham? Angkat tangan. Angkat. Macam tu je, angkat dulu. Tunjuk warna, kat. Siapa tak faham tunjuk warna merah. Jujur. Cepatlah. Warna ni lah awak kena tanya je. You tak kan? Ni tak faham sangat. Okey. Kena buat latihan lagi dah. Okey, sekarang ni okey. Sekarang ni kita Baru faham. Okey. Sekarang ni okey, semua buka buku galus. Buka muka surat 47. Okey, cikgu akan pilih random 3 orang dekat sini. Yang spin the wheel ni. Lepas tu nanti awak buat dekat depan. Lepas tu saya nak awak terangkan kenapa awak buat macam tu. Kenapa awak buat macam ni? Surat 47. Oh, semangat. Ya? Tak apa, cuba. Okey. Minta yang kedua. Yang pertama. Arhab. Ni. Buka dalam besar. Sikit. Cekil. Okey, saya bertuah Zara. Zara, saya nak awak buat Sikit je nombor 4. Dalam buku galus tu buat nombor 4. Buat kat depan. Nah, marker. Saya nak awak terangkan kenapa awak buat macam tu. Okey. Soalan yang seterusnya.
Cikgu. Nama saya. Ashraf cikgu. Ashraf. Oh, acak-acak. Okey, Ashraf. Ashraf buat nombor 2. Cikgu. Boleh soalan lepas tu berapa? Kenapa yang dia seorang je tadi ni? Tadi keluarga. Surah 47. Silap. Dia Buku ganas, buku surah 40. Dia. Soalan kita. Macam cikgu ada tadi? Tapi dia tak ada keluarga. Ada keluarga kita Iman buat nombor tak nak buat nombor 5. Bagi depan terus, Tadi cikgu cakap apa? Darab simbol tu ke dalam tunai. Baru awak kelaskan family dia. Cikgu, dalam sini tambah kita nak jarak dalam. Negatif jarak positif. Dapat dah juga. Negatif jarak positif apa? Tolak ni. Kalau sini positif, jarak positif dah apa? Kalau sini positif, sini negatif dah apa? Tolak juga. Sini tolak lah. Kalau kita tolak. Tolak satu sama dengan berapa? Daripada kamu. Ya. Buat cepat ke apa? Jadi kita ni buat game. Cikgu cakap tadi. Simbol yang ni darab ke dalam. Darab. Positif darab dengan kota. Negatif darab positif apa? Ni pun nama simbol dia. Darab positif. Negatif berapa? Yang search ni lah. Negatif darab tak dengan simbol depan apa? Nampak dia ni negatif darab positif apa? Negatif apa? Negatif? Negatif apa ni? Negatif ni. Itu dia sama. Betul lah ni awak buat ni. Betul. Cikgu. Ni negatif darab positif dan tak positif. Okey. Lepas ni apa? Negatif darab negatif dapat positif. Pasal awak dengan masa dah sini. Jadikan dia satu family. Daripada jadi satu family awak saya kata 3 ni family sama saja. Jadi boleh buat bersama tak? Boleh. Jadi 3 sama orang ni. Satu dia sama orang tu. Tak jadi sama. Baik dah. Boleh. Ni yang nombor ni yang tulis ni. Ni yang family tak ada huruf ni. Boleh tak ada lah, jom. Kita tolak apa ni? Okay, selesaikan bagi baik. Buatlah kat depan cepat. Cikgu. Ini macam mana cikgu? Dia tak ada. Tak ada keluarga. Dia aktif. Tapi awak jangan tinggal dia. Yang tak ada family ni awak letak paling hujung sekali. Macam mana ni? Dia tak tulis pun kat depan ni. Pada letak family N, letaklah nombor sahaja. Memang. Aku nak cakap kamu. Aku cakap orang lain. Tak. Musuh benda malas. Bila nak cik? Cikgu. Apa ni ku?
siapa? Lagi. Acak, Zara dengan siapa tu? Iman. Buat dah dulu nanti kita bincang orang siapa lepas ni. Siapa lagi tadi? Cepat. Bila lagi masa tak ada. Cikgu, sini jap. Saya rasa saya baca dekat. Buat dulu nanti kita bincang. Tak salah pun tak kalau salah. Ada ni nak belajar daripada salah. Nanti orang boleh. Nak. Jadi soalan tau. Cikgu, sini jap. Cikgu ada tak? Orang yang punya tanya lepas cikgu. Ni sudah buat. Cikgu cakap apa? Yang simple awak dah harap di dalam. Negatif darab dengan negatif juga. Negatif dengan negatif apa? Nampak negatif sini. Buat dulu kan saya. Ni darab lah. Ni sama. Ni darab. Yang depan saya je tu. Sekali. Awak ada berapa tadi cakap? 5.
Betul tu. Lepas tu naik sama dengan 5xy tambah L tolak 2nx. Ha. Ha? Boleh? Ini family Q, ini family P. Ini family apa ni? Family siapa ni? Si family P ni. So dia family ni. Cikgu. Dia dah pilih sini. 4 tolak 1 sampai. Ha. Lagi. Ayah, tolak 3mn tolak 10. Apa yang kau dia? Ha, itu jawapan dia. Ya. Positif dan positif. Positif. Positif apa? Positif 5. Ini dia M7. Positif apa?
Ini negatif berapa? 7. Ni? 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 Jadi? Apa ni? Cepat. Siapa buat nombor 4? Nak terangkan. Kawan. Okey, Zara cerita. Zara buat macam mana mula-mula? Tengok tu Zara buat. Siapa timer lagi siap? Jom, cepat Cikgu Zara nak cerita. Okey, mula-mula. Cepatlah. Macam mana? Awak ceritalah apa yang awak buat mula-mula. Tolak 2 ke tambah tolak 2? Tambah 5. Tambahan. Cerita. Cerita. Okey. Ada apa tu? Bacalah soalan, baca. Okey, kenapa awak buat tolak 5? Kena darab dalam. First step kena buat darab. Simbol yang dekat luar kurungan tu kena darab dengan dalam kurungan. Okey, bila awak darab negatif, darab positif 5 dapat berapa? Negatif darab positif dapat apa? Negatif B 5. Okey, seterusnya tolak A. Okey, kenapa tolak A? Darab apa darab apa dapat negatif A tu? Negatif darab dengan positif positif A. Okey, seterusnya okey, tambah 6B. Okey, kenapa awak cakap dia tambah 6B? Tak. Tadi kan saya cakap, tengok sini. Siapa yang dapat anda sini? Okey, simbol dekat luar kurungan ni awak kena darab ke dalam kurungan. Okey, darab. Kalau macam ni awak kena darab 3 lah sebab ada 3 sebutan dalam kurungan tu. Okey, untuk sebutan yang pertama ni 5. Okey, 5 ni maksud dia adalah positif 5, betul? Betul, faham tak Arab? Okey, positif 5. Bila positif 5 darab dengan negatif dapat apa? Saya nak Arab. Saya Negatif darab positif 5 dapat apa? Negatif 5. Negatif darab positif 5 dapat apa? Negatif 1 darab negatif 5. Dapat apa? Negatif 5. Dapat negatif 5. Kalau negatif darab dengan positif A. Negatif darab positif dapat negatif A. Negatif A. Okey, kalau negatif darab negatif Negatif. negatif darab negatif Positif. positif 6 B. 6B. Jadi inilah yang Sarah buat. Lepas dah buat ni kena buat apa suruh cakap? Kena kira. Kena jadikan dia dalam family. Okay, tengok family yang pertama. Ada family apa? Family A. Jadi dia kumpulkan semua daripada ungkapan ni, daripada algebra ni, dia kumpulkan semua yang ada A. Dekat sini mana yang ada A? 3A dengan A. Satu A. dengan negatif A. Simbolnya jangan tinggal. Jadi sebab itulah dia jadi 3A dan tolak dengan A. Okay, seterusnya family B pula. Positif. Mana yang dekat sini positif B. Okay, positif B cari family dia pula. Family dia mana? Family dia tambah 6B. Simbol depan nombor ni jangan tertinggal. Bawah ada sekali. Dia tulis kat sini positif 6B. Lepas tu yang nombor ni pun dia satu family juga. Nombor dengan nombor sahaja satu family. Jadi tulis negatif 7 tolak negatif 5. Lepas awak dah buat dia jadi family, awak selesaikanlah. Okay, 3 tolak A sama 3 tolak 1 sama dengan 2. 2 apa? 2A. Okay, lepas tu positif 4 tambah 6 dapat apa? Tambah positif dapat
positif 10. Family dia apa? B. Okay, dengan nombor pula awak selesaikan. Yang ni negatif 7 tolak 5 dapat apa? Negatif 12. Macam ni lah jawapan dia. Ni je, sampai sini je jawapan dia. Awak tak boleh selesaikan macam cari untuk ungkapan ni berapa, contoh dapat 12 ke, dapat 24 ke, tak boleh sebab awak tak tahu nilai A dia berapa, nilai B dia berapa. Faham tak? Sampai sini sahaja. Okay. Lepas tu nombor berapa? Nombor 2. Acap. Ya. Ini B. Cerita cepat. Tunggu. Ni dah. Lelu lah. Cepat. Ni nombor 2 siapa tak boleh lagi tengok Aisyah buat. Betul ke? Soalan yang diberikan negatif Tokyo tambah negatif 2 pikir tambah 4 P Elok lah. Masa kita buat Apa yang awak buat? kita turunkan dia. Kita turunkan dia. Kita lepas turunkan dia. Okey, turunkan dia. Lepas tu Lepas tu kita susun balik. susun balik tu macam mana? Awak susun balik tu apa? Susun balik kita gugurkan dalam turun dia. Okey, gugurkan dengan buat apa? Operasi apa? Operasi darah. Okey, awak darah. So Tokyo Jadi kan cikgu cakap simpul ni yang awak darah ke dalam. Kalau positif darah negatif, sepatutnya dekat sini negatif kan? Okey lagi. Lepas tu simpul ni darah pula dengan simpul yang ni. Dapat apa? Ada apa dia itu apa? Positif. Apa tadi? Cakap dia lah. Dapat positif. Positif apa? Baik. B. Okey, yang ni pula. Yang ni awak darah pula. Okey, simpul ni. Okey, darah dalam. Okey, dapat apa? Positif, darah positif. Positif dalam positif dalam positif. Positif apa? Positif 4 pikir. Okey, lepas tu seterusnya ni pula. Positif dengan negatif dapat apa? Negatif. Dapat negatif apa? Negatif B. Okey, lepas tu seterusnya. Seterusnya kita Macam kan dekat kawan-kawan je. Seterusnya kita turunkan ke bawah lagi. Kemudian kita susunkan ikut family aspirator. Okey. Jadi 10 Q bersama dengan 2 Q. Lepas tu 2 PQ bersama dengan 4 PQ. Lepas tu 4 P 4 P sama dengan P. Okey, lepas tu Lepas tu kita tambahkan dia. 10 tambah 2 jadi 12. serius lah 10 tambah 12. 10 negatif 10 tambah 2 dapat 12. Dapat apa sebenarnya? Dapat 8. Dapat 8. Ini dapat. Dapat 3 T. Lepas tu? Lepas tu 2 Juga berapa juga? 2 tambah 4 jadi 6 positif. Lepas tu 4 tambah B. B ni ada 1. Bila kita jadikan dia B ni negatif, maksudnya 4 tolak 1. Faham tak? Betul. Okey dah. Iman. Cikgu, soalan cikgu. Ya, saya. Soalan apa? Kenapa kena gugurkan, tak boleh buangkan ke kurungan tu? Tak boleh buang ke kurungan tu. Kenapa kena gugur? Kenapa tak boleh buang? Gugur dan buang tu sama lah. Maksud dia sinonim. Sama Nah. Dah. Adik, betul ke ni Iman buat ni? 5 tu. Tu 5 betul ke? Ya, ada lah. Duduk. Main untuk apa tu?
dapat adik. Betul ke Imam buat tu? Betul ke? Betul? Yakin? Betul? Ya ke? Betul ke tu? Salah ni tengok ni. Simbol ni. Okey, simbol ni. Yang ni darab dengan ni dapat apa? Dapat positif 3 XY. Yang ni positif, ni negatif. Darab dengan negatif 5 dapat negatif. Negatif darab negatif dapat apa? Sebab di sini positif 5mn. Okey, lepas tu yang ni kisah balik. Okey. Lepas tu dia buat yang ni. Ha? Yang rumah tu. Tak, dia XY dengan XY. Kita 5XY. Negatif 2mn. Sepatutnya kena tambah 5mn. Okey, negatif 2 tambah 5 dapat berapa? 3. Dapat positif. Okey, dapat 3. Sepatutnya sini positif. Sini sepatutnya positif. Ni tak pendek. Bukan si siapa? Ha? Bukan si siapa? Bukan si siapa? Aku macam orang main game lah. Okey dah. Sekejap. Okey, awak sampai 9.40 Ya. Ha? Cikgu main game cikgu. Cikgu main ML cikgu. Ha? Mobile. Bye. Ya. Piu piu piu. Bau kita. Alah, bola tu lagi. Bola lagi. Ada nasi bagi je lah. Okey, awak bulan 1. Oh. 1. Sekejap. Naik berapa orang? Baik. Baik. Okey. Ini tambah 3. Bola. 11. Awak 4 orang lah. 4 orang. Awak 5 orang. Oh ya. Tulis nama ahli dengan nama kumpulan. Okey, sekarang ni saya ada stesen 1 sampai 4. Dekat sini awak bacalah arahan. Okey, dia kata apa? Contoh stesen 1. Cari, awak tulis jawapan dia dekat sini. Nombor 1 jawapan dia apa? Nombor 2 jawapan dia apa? Okey, contoh nombor 1. Yang ni dia cakap 3x tambah 4x. Saya nak jawapan dekat dalam kertas ni. Okey? Okey, dekat sini stesen 1. Dekat sini dekat belakang ni stesen 2. Masuk sini 3. Ini 4. Okey, bergerak. Saya nak semua kalau sempat saya nak semua stesen siap. Acap, belakang. Okey, dah bergerak. Okey. Tulis jawapan terus. Lepas tu nanti yang hantar. Siapa yang paling banyak betul nanti saya bagi hadiah. Kita orang. Ni satu satu. Kita orang. Yang dapat. Semua tulis jawapan tau dalam kertas tu. Baca soalan dalam kertas. Kongsi-kongsi lah. Ada 4 je kan? Cikgu dia tengah bagi kita orang tengok. Rocky yang punya bodoh. Okay, contoh. Cikgu tunjuk contoh. Sekarang satu je. 3x tambah 4x.
Okey, 3 tambah 4 sama apa? 7. Okey, tulis dekat situ. Nombor 1 jawapan dia 7X. Okey, nombor 2 pula. Ini apa ni? Bangun buat. Yang ni apa maksud dia? 1/5 darab dengan Y. 1/5 Y. Ni maksud dia 1/5 Y. Maksud dia Orang asli kena tulis. Cuma kalkulator. Negatif 69 tambah 9. Okey, ini pula. Negatif 60. Tengok, dia punya family masih okey tak? 9 ke A? 9. Dia ni 9 ke A? Negatif 6 tambah 1 sama apa? Ush. Yakin. Cikgu ni macam mana? Mana family dia? Family dia apa? Nombor 2. Ni apa maksud dia? Maksud dia 1/5 darab dengan Y. Darab. Ibu menyeramkan lah ibu. Boleh sampai. Ni dah ada soalan tu. Dah tengok dia. Dia berperingkat sini ya. 1 tambah. Apa nama dia? Menyeramkan lah ibu. Lah, kita seorang kamera kena buat betul-betul. Ni yang kertas penonton tadi. Hai. Bye. Terima kasih cikgu.